Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zafar Isar bin Muhammad Zaidi, nombor matrik 077681. Perbentangan hari ini saya akan membentangkan subjek mantiq al-hadis di bawah tajuk induksi iaitu istiqra', yang mana tajuk ini adalah peranan sekolah dan pendidik dalam usaha meningkatkan penghayatan akhlak pelajar menurut perspektif Islam. Bagi kajian ini, saya menggunakan istiqra' nakis, iaitu ataupun dikenali sebagai induksi tidak lengkap. Ini kerana mustahil untuk mengkaji setiap pelajar dan setiap buah sekolah. Saya hanya mengambil sampel yang mewakili untuk membuat kesimpulan yang diharapkan dapat diaplikasikan kepada seluruh populasi pelajar di bawah perspektif Islam. Proses istiqra' bermula dengan langkah yang pertama, iaitu mulahazat atau dikenali sebagai pemerhatian. Ini adalah fasa pengumpulan fakta. Saya hanya dapat memerhati isu-isu akhlak semasa dan melihat peranan serta amalan guru di sekolah yang berkaitan dengan pembentukan akhlak melalui kaedah seperti tinjauan awal dan analisis data masalah pelajar. Berdasarkan pemerhatian iaitu al-mulahazat tadi, saya beralih ke langkah yang kedua iaitu furud ilmiah, iaitu pembentukan hipotesis dan andaian sementara. Hipotesis utama saya ialah peranan guru sebagai uswah hasanah iaitu teladan mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan tahap penghayatan akhlak pelajar. Hipotesis ini adalah jawapan awal yang akan saya sahkan atau nafikan. Langkah terakhir istiqra' ialah barhana, iaitu proses pembuktian. Ini melibatkan analisis data yang dikumpul secara teliti. Saya menggunakan kaedah saintifik moden untuk menguji sama ada furud ilmiah saya disokong atau oleh bukti-bukti empirikal yang diperolehi. Hukum universal yang terhasil ialah peranan pendidik sebagai teladan dan program nilai yang sistematik adalah penyumbang utama yang berkesan dan meningkatkan penghayatan akhlak pelajar secara keseluruhannya. Akhir sekali, dengan mengaplikasikan istiqra' nakis, kajian ini juga berjaya mengesahkan prinsip umum tentang keberkesanan peranan sekolah dan juga guru. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.